Sri Kandi Kagat terpahat suatu kenangan abadi. Ketika kelahiranmu di mamah kepayahan, engkau tetap berdiri megah, berbekalkan semangat juang yang tinggi. Walau rintangan penuh berduri, kepayahan dapat dilayani. Sri Kandi Kagat, kekuatanmu menyamai jiwa-jiwa di sekeliling. Tanganmu dikuasai wadah juang dan tindak bijaksana. Dengan tekad dan nekat semangat Sri Kandi, engkau tetap marah memperjuangkan kebenaran. Engkau pasti digeruni insan. Sri Kandi Kagat, marilah kita bersatu memaju kemajuan, kerana kitalah benteng harapan negara. Selagi berjuang, berakhlak menjadi pegangan, pantang undur tetap marah demi agama, bangsa dan negara. Perkhidmatan Wanita Kor Agama Angkatan Tentera di dalam Angkatan Tentera Malaysia bermula dari penglibatan wanita dalam perkhidmatan agama Jabatan Perkhidmatan Awam yang telah wujud semenjak penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja pada tahun 1933. Setelah penubuhan Kagat pada 16 April 1985, Perkhidmatan Wanita diwujudkan dan dianggotai oleh kaki tangan agama awam yang ditukar lantik dari skim perkhidmatan awam kepada skim perkhidmatan tentera di bawah Kagat, iaitu 3 orang pegawai tanpa tauliah kanan yang telah ditukar lantik. Mereka terdiri daripada Pegawai Waran 1 Hajah Saleha binti Haji Hassan, Pegawai Waran 1 Hafsah binti Jirim, Pegawai Waran 1 Nikmatul Malikit Arabia binti Haji Muhammad Saleh. Pada 1 Januari 1987, penambahan seramai 2 orang pegawai dan 7 orang PTT kanan secara tukar lantik telah dilaksanakan. Pengambilan pertama LLP wanita seramai 37 orang dilakukan pada 13 Ogos 1987 dan diikuti dengan pengambilan kedua seramai 47 orang pada 23 Mac 1988. Golongan inilah yang menjadi kumpulan pengasas wanita Kagat. Pangkat tertinggi bagi pegawai yang ditawarkan ketika itu adalah Kapten dan pangkat tertinggi bagi LLP yang ditukar lantik adalah Pegawai Waran 1. Kumpulan yang ditukar lantik telah menjalani latihan orientasi ketenteraan selama 3 bulan di Sekolah Tempur Pegawai Muda Ulu Tiram Johor yang kini dinaik taraf sebagai Kolej Tentera Darat. Kumpulan rekrut wanita pula telah menjalani latihan asas ketenteraan di tempat yang sama selama 6 bulan. Kagat telah menetapkan syarat yang agak berbeza dari perkhidmatan agama awam kerana anggota wanita Kagat adalah anggota tentera sepenuhnya serta tertakluk kepada undang-undang dan peraturan perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Syarat berkhidmat sebagai pegawai dan anggota wanita Kagat hendaklah memenuhi syarat asas kesihatan dan fizikal yang diperlukan sebagai anggota tentera, memiliki kelulusan akademik mengikut jawatan yang ditawarkan iaitu Jawatan Pegawai Tugas Ikhtisas, memiliki ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian daripada universiti tempatan atau luar negara. Jawatan Pegawai Tugas Khas, jawatan ini dikhaskan kepada anggota Kagat yang sedang berkhidmat berpangkat sarjan ke atas. Jawatan Pembantu Agama Kanan PEMAK berpangkat Korporal atau Private, memiliki sijil Kerajaan Malaysia atau kelayakan yang setaraf dengannya. Pegawai wanita Kagat diwajibkan menjalani latihan asas ketenteraan selama 3 bulan di Pusat Latihan Asas Askar Wataniah Puswatan Ipoh Perak. Manakala bagi anggota LLP wanita diwajibkan menjalani latihan asas ketenteraan di Pusasda Port Dickson Negeri Sembilan selama 6 bulan.
Bagi memantapkan kerjaya pegawai dan anggota LLP wanita, mereka dikendaki mengikuti kursus yang diadakan di Institut Latihan dan Kefahaman Islam Angkatan Tentera Malaysia, Port Dickson, Negeri Sembilan. Bilangan keanggotaan pegawai dan LLP wanita Kagat terus bertambah dari tahun ke tahun ekoran dari perkembangan pesat fungsi dan peranan Kagat. Kini, jumlah keseluruhan bilangan pegawai dan anggota wanita Kagat adalah seramai 189 orang meliputi 7 orang pegawai dan 182 orang anggota LLP. Peratus keanggotaan wanita Kagat dinisbahkan kepada jumlah keseluruhan keanggotaan KOR sebanyak 17.38%. Wanita Kagat telah berkembang maju dari sudut fungsi dan peranan selaras dengan tuntutan semasa. Mereka kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai ustazah, sebaliknya fungsi dan peranan mereka lebih meluas, bahkan berkembang ke peringkat nasional dan antarabangsa. Antaranya, melaksanakan tugas keagamaan secara sistematik sesuai dengan tuntutan perkhidmatan secara profesional dan bijak. Keupayaan mereka telah terbukti melalui kemahiran profesional sebagai fasilitator program keagamaan serta berkebolehan dalam mengendalikan hal ehwal pentadbiran dan kekeluargaan, juga aktiviti kesenian Islam untuk masyarakat Angkatan Tentera Malaysia dan awam. Selaku anggota tentera, mereka turut terlibat dalam aktiviti regimental pasukan. Mereka juga terikat dengan waktu bertugas selama 24 jam seperti mana anggota tentera yang lain. Misalnya, menguruskan kematian, kes-kes kekeluargaan dan sebagainya. Justru itu, kerjaya sebagai pegawai dan anggota wanita Kagat sangat menuntut pengorbanan yang tinggi dan menjadikan Kagat sebagai sebuah organisasi agama yang cekap dan efisien. Inilah keunikan kerjaya sebagai wanita Kagat. Wanita Kagat telah pun memberi sumbangan yang membanggakan kepada masyarakat tentera dan awam. Mereka kini telah berpeluang melebarkan sayap perkhidmatan ke peringkat antarabangsa, khasnya dalam misi bantuan kemanusiaan di Aceh, Indonesia. Serta salah seorang anggota wanita telah dipilih oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia untuk berkhidmat sebagai pembimbing jemaah haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengurusi Helwa Kagat mengharapkan agar Serikandi Kagat meneruskan semangat juang yang bertulangkan roh Serikandi sejati. Akan hati dan minda dalam menempuh cabaran, teguhkan kudrat memikul amanah, bersihkan niat dalam memegang kuasa, hindari iri hati dan emosi, berhemah tinggi dan cermat dalam bertindak, sentiasa mempertahankan maruah diri, siap siaga membela agama, bangsa dan negara. Berjuanglah sepenuh redha dan ikhlas dalam menyebar agama. Semoga Serikandi Kagat terus mekar di pesada ATM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.